Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini adalah 11 hari bulan 7 2026, hari Sabtu. Masih lagi dalam bulan Muharram. Kita mengambil sempena bulan Muharram. Masjid Al-Ikhlas mengadakan acara masak bubur Ashura. 3 kawah ni, 3 kawah. Ini ketua chef kita, Encik Yusron bin Sharif dan ahli-ahli dia. Ini kawah yang kedua. Kita campur macam-macam bahan hari ni. Pisang awak ada, pisang emas ada, jagung ada, ubi ada, macam-macam kita campur dalam bubur Ashura ni. Ini kawah yang ketiga. Dan ini ahli-ahli pembantu-pembantu chef kita sedang menyediakan bahan-bahan. Jagung. Jagung tu kita campur. Ini muslimah kita sedang menyediakan dengan ubi, dengan labu, macam-macam kita campur dalam bubur Ashura untuk hari ini. Kita tengok sikit wajah-wajah ceria muslimat kita. Alhamdulillah. Tu dia. Nanti mesti sedap ni, InsyaAllah. Pisang ada, jagung, ubi, labu. Okey. Alhamdulillah. Hari ini juga kita ada karnival kesihatan, anjuran Jabatan Kesihatan Kubang Pasu. Klinik kesihatan Kubang Pasu di sebelah sana. Kan? InsyaAllah. Okey, nanti masak, nanti kita nak agihkan, kita nak packing, kita akan videokan semula dan sambung video ni. Ni ketua chef kita, sibuk dia pagi ni. Sibuk, pagi-pagi sibuk. Siapa yang tak minum lagi boleh minum, disediakan minuman pagi. Teh tarik semua ada. Ni Abang Yus kita. Abang Yus kita ni salah seorang daripada orang kuat kadar kematian. Ni. Kalau tak ada dia payah ni. Dan jenazah pun dia on, semua dia on. Okey. Okey. Itu dia bubur Ashura kita hari ni 11 bulan 7 2026. Bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Ni dia ahli-ahli kita yang sedang mengacau bubur Ashura, campuran macam-macam bahan. Ni dia Puan Mu'tazadi kita. Orang lama. Ketua chef Yusron Sharif. Itu dia. Hari ni kita buat 3 kawah bubur Ashura. Ni nombor 1. Nombor 2. Tumin kawah. Nombor 3. Jangkaan dalam kuih. 12. Ni pun dah mula pekat dah ni. Jangkaan dalam kuih 12 tu. Akan siap lah. Kita akan packing nanti, InsyaAllah. Okey. Ni muslimat kita sedang perisi pisang. Pisang emas ni mai jauh sikit. Dia mai dia ada perak. Tak mau habaq siapa dia pemilik dia. Ni durian mana durian? Tu dia. Clear. Nanti kita masuk dalam Facebook. Pakat tengok dalam tu. Durian. Musim dia. Ditabuh pi, bagi ada. Kalau lihat. Abang tinggal sana. Tolong ni tak upah.
Mari, 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 mari. Po Haji, po. Po Haji, po. Ini kita masuk Facebook masjid. Alhamdulillah.